Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini Mina bawa hampa ke satu lagi lokasi kawasan bersejarah yang terletak di Kampung Limbung, daerah Langgar, negeri Kedah. Di kawasan Kampung Limbung ini bukan hanya sekadar terdapat sebuah binaan yang dikatakan kubu ataupun bangka semasa zaman pemerintahan Kota Limbung, tetapi juga terdapat tebaran-tebaran makam yang bernisan Aceh yang usia sudah pun mencecah ratusan tahun. Kawasan ini juga menyimpan sejarah daripada pelbagai zaman, dan antaranya ialah limbung adalah perkataan yang diambil daripada sempena tempat membaiki kapal ataupun limbungan kapal. Itulah asal usul nama limbung. Kawasan ini juga merupakan kawasan pesisiran laut purba yang di mana dahulunya kebanyakan kapal-kapal yang datang akan berlabuh di kawasan ini. Diceritakan oleh orang-orang lama tempatan di sekitar sini bahawasanya dahulunya ada kapal tongkang daripada Cina yang membawa bijih besi akan berlabuh di sekitar kawasan ini. Di sekitar kawasan sawah ini juga, penduduk kampung yang mengerjakan sawah seringkali akan terjumpa bijih besi ataupun taik-taik besi yang mungkin peninggalan daripada zaman tongkang yang membawa bijih berlabuh di sekitar kawasan ini. Kubu Kota Pertahanan Limbung. Di sinilah lokasi sebenar pertempuran antara Bugis dan Kedah. Tokohnya iaitu Daeng Parani. Lokasi terletak di kawasan Kampung Limbung Langgar di Kedah. Beberapa makam serta nisan Aceh, makam ribuan tahun serta struktur bersejarah tembok kota masih ada hingga ke hari ini. Kota Limbung ini adalah sebahagian daripada Kota Pertahanan di Kota Limbung yang dibina atas muafakat antara Duli Baginda Sultan Abdullah Muazzam Shah dengan Tengku Ibrahim Raja Muda. Untuk pengetahuan semua, Tengku Ibrahim adalah adinda kepada Sultan Kedah ke-17 ketika itu. Adinda Tengku Ibrahim Raja Muda iaitu Tengku Latifah berkahwin dengan Tengku Ishak, cucu Tengku Paduka Maharaja Temanggung Kota Giam. Ketiga-tiga ini adalah anak anda kepada Sultan Ata'Allah Muhammad Shah II, marhum Bukit Pinang 1. Pembinaan Kota Limbung masih tidak diketahui tarikhnya, namun selepas Duli Baginda Sultan Abdullah Muazzam Shah mengangkat adindanya menjadi Raja Muda Kota Limbung, barulah dimuafakat sekali lagi bagi pembinaan sebuah kota iaitu Kota Langgar pada 17 Jun 1701 Masihi. Kota Langgar bukan fungsinya untuk pertahanan, malah ia adalah tapak pemakaman untuk kerabat diraja dan pembesar istana yang dihimpunkan dalam satu kawasan. Kini sudah 319 tahun makam diraja Langgar itu wujud dan masih digunakan bagi istiadat pemakaman oleh kerabat istana. Misalnya Perdana Menteri Malaysia almarhum Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Ibni almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah yang telah mangkat pada 6 Disember 1990 pada usianya 87 tahun dan dimakamkan dalam bahagian kedua bersebelahan dengan makam Presiden Kerajaan Negeri Kedah yang pertama, YTM Tunku Abdul Aziz Ibni almarhum Sultan Ahmad Tajuddin Mukarram Shah serta YTM Tunku Kasim Raja Laksmana Kedah. Malah keduli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni almarhum Sultan Badli Shah dimakamkan dalam bahagian kedua setelah mangkat pada 11 September 2017 bersebelahan dengan makam isteri almarhum iaitu ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Hajah Bahiyah binti almarhum Tuanku Abdul Rahman yang mangkat pada 23 Ogos 2003 akibat sakit kanser. Kota yang dalam gambaran di bawah berkemungkinan fungsinya sebagai bangka dengan keluasan hanya anggaran 10 kali 12 kaki. Menurut pengkaji dari PSMCK, mereka mengatakan ada lagi gugusan monumen sebegini yang bersaiz besar duduk berselerak dalam kawasan limbung dan pagar air. Malah yang menjadi muskil apabila terdapat beberapa makam yang bernisankan batu Aceh abad ke-17 hingga 19 juga berselerakan dalam radius 1 ke 3 km di kawasan yang sama, namun masih misteri siapakah pemilik makam-makam tersebut. Menariknya, nama Kota Limbung ini diambil sempena nama limbung kapal ataupun tempat membaiki kapal atau pembikinan kapal.
Mengikut beberapa kajian geologi berkenaan dengan topografi dan juga paras air laut berabad mengatakan sebelum abad ke-14, kawasan ini adalah pinggiran pantai kuno. Dengan perolehan data menunjukkan mungkin kota Limbung ini telah wujud dengan lebih lama atas sebab pembukaan kota atau pekan dan juga menjadi pengkalan atau limbungan kapal sebelum air laut surut secara mendadak kerana zaman dan abad bersilih ganti. Min terjumpa dengan salah seorang penduduk tempatan yang menceritakan tentang berkenaan setiap kali sawah padi dibugar akan terjumpa taik besi ataupun bijih besi di kawasan sawah padi di sekitar sini. Dikatakan kawasan sebelah inilah dahulunya tempat tongkang ataupun kapal-kapal tongkang daripada negara China berlabuh membawa bijih-bijih besi. Semoga suatu hari nanti kawasan ini akan diangkat dan dipelihara untuk tatapan generasi ke hadapan.